So sekarang aku nak pergi solat Zuhur. Ini adalah antara masjid yang tertua dekat Kadikau ni lah. Nama dia Osman Aga Kam 2. Tak silap aku lah. Bukan Kam, kami Osman Aga kami. Kita masuk. Assalamualaikum. Ini kali pertama aku masuk masjid dekat Istanbul ni. Masjid dia orang dekat sini tak macam masjid kita. Kalau masjid kita ada toilet, ada tempat wuduk yang boleh kita terus masuk ke dalam masjid, tapi dekat sini tak ada. Jadi kalau korang lepas ambil wuduk, korang kena ada tisu supaya korang boleh lap kaki korang dan juga pakai kasut balik untuk pergi ke dalam masjid. So sekarang aku nak ambil wuduk dulu ya. Sebaik aku ada tisu. So senang sikit lah, taklah basah kuyup aku punya stokin. Jom kita masuk ke dalam masjid. Dalam ni aku tak boleh nak ambil video lama sangat sebab tak boleh bawa kamera masuk dalam masjid. Aku nak pergi toilet dia. Jom kita tengok toilet dia. Saya kena bayar 15 apa? Lira. Sebaik aku ada. So aku ada 20. Jom. Banyak masuk. Terus cheese. So masuk di situ. So dia tak ada pipe, pakai gayung je. Yang botol aku pun dah nak habis, tak ada stok. Sebaik ada tempat isi air ni. So sekejap. So habis solat aku pun keluar balik. So ini yang korang tengok sekarang ni ialah tempat yang Rio rendah tadi. Now jom aku bawa korang ke tempat yang belum kita lalu. I love where they come and go, but what I need it never knows. It's the chase of time, it's the fear I'll fail. It's never knowing who I am. It's where I'll go, it's what I'll see. It's what it takes to chase that dream. It's the peace of mind, it's the fuel to the fire. It's the end of the world of my desires.
jeti Karikoi. Aku nak pergi Uskuda, tempat klasik atau tempat tradisional orang-orang kat sini. Okey, inilah dia feri yang menghubungkan bahagian Asia dengan bahagian Europe. Tambang feri ni aku lupa berapa ringgit, tapi murah je, tak mahal pun. So, dekat tepi ni kau boleh duduk, kau boleh bagi burung makan, kau boleh bagi ikan makan. Tapi paling bagus aku cadangkan kau beli makanan, kau makan untuk diri kau sendiri je. Aku naik feri, aku nak pergi ke tempat bahagian Europe sebab aku janji dengan kawan aku, dengan roommate aku nak pergi jumpa dia orang kat sana. So jom lah, temankan aku ke sana. Tapi ya Allah, ramai orang dalam ni. Tapi ini normal lah, kalau tak ramai bukan nama feri tu, tak, nama dia private ferry. Since aku malas nak berasak-asak dekat atas, walaupun atas tu pemandangan dia cantik, aku duduk bawah je. Bawah ni luas, tak ada orang, sejuk. Cuma itulah, kau tak dapat rasa angin luar lah. Tapi dalam ni pun okey, kau still boleh tengok pemandangan, kau boleh healing-healing. Kalau kau ada makanan, kau boleh makan-makan dalam ni. So perjalanan ke Europe sebelah sana mengambil masa dalam masa 20 ke 30 minit, tak silap aku. Tapi kan aku pelik lah, sepanjang aku dekat sini punyalah ramai manusia, aku tak jumpa langsung rakyat Malaysia kat sini. Padahal aku tahu je ramai je yang orang Malaysia datang ke Istanbul untuk cuti. Tapi tak tahulah, mungkin masa ni bukan musim cuti kot. Aku pun confused. Dekat sini sepanjang perjalanan, sepanjang jambatan ni
Semua orang yang dekat sini semuanya memancing. Satu dah mampus. Dekat sini korang boleh dapat berbagai macam-macam makanan lah, sebab ada banyak gerai, banyak restoran. So nak cari makanan dekat sini no hal. Cuma aku tertarik dekat satu kedai ni sebab dia famous. Excuse me, how much this one? 120. Let me see if I got money. 120. 120. Oh, I don't have 20. 20? I don't have. Evet, lokmacı. Thank you. Thank you. Evet, gel. Rasa donat dia kan, dia tak manis sangat, tapi Allah sedap. Kalau kat Malaysia kita panggil macam kuih keria lah, tapi yang ni versi dia, gula dia lain sikit. Korang kena try. Yang ni korang jangan tanya aku tak tahu kenapa ramai, tapi semuanya orang-orang macam yang berusia lah beratur. Aku tak pasti, mungkin yang ni restoran kot. Dia macam Jadi aku kenalkan korang, ini Jovita, yang ni kawan aku dan juga kru Asia juga. So inilah kawan yang aku jumpa tu. One KitKat, One KitKat. one Boni Bonu. One bonibon, one KitKat. Oh, Boni Bon nama dia. Hai Raya. Ai bayar. Hai Bayar. Salah kad. Kejap. Kejap lah. Siut perasan. Confident. Alah. Cakap kat apa siut? Kat Instagram. Asal tak depan. Abi, bir şey katsana. Siap ni. Abi, bir şey katsana. Bir şey katsana. 70 lira. Dondurma kaç para? Thank you. Dondurma hiç denemedim. Balik. Dondurma istiyorsun hadi, yoksa almıyorum. Şimdi ben dondurma alıyorum, beğenmemek istemiyorum. Ramli ni. Cheers, Oni. Crush. Datang sini sebenarnya kita orang nak cari makanan lah untuk dibawa balik hotel untuk dinner. Tapi bila tengok kan, mamak kan, dia macam menarik tapi rasa macam bukan selera dekat orang kita lah. So aku tengok dia. So satu lauk putih macam tu harga dia. Tapi kalau jujurnya ni selera you tak? Ikut selera you tak kalau tengok kan? Walaupun dia macam nampak menarik tapi kita dapat tahu macam end up akhirnya kita orang beli benda ni je. Okay, thank you. Puasa. Nak buang sampah pun ada. Ya. Ni. Kita duduk situ, kita masalahnya duduk healing kat depan orang. Faham tak? Kita tempat orang tunggu, kita healing kat sini. Faham tak? Biarlah. Kan? juga. Ada kisah. Siapa suruh sediakan kursi kat sini? Kan? Bukan situ je kan? Yang betul healing ni kita. Tak betul lah. Kat Saya nak minum kat situ. kat sini. Yang betul kan? Memang. Ya. Ada
Macam kita kat tengah alam. Kita pula artis tengah. Lalu. Okay guys, aku dah sampai hotel. So, dari perjalanan aku hari ni dekat Istanbul. So, aku akan update lagi lepas ni ke mana pula. Kalau nak tahu, korang kena follow, kena like dan share aku dulu. Bye, jumpa lagi.